Penubuhan Majlis Media Malaysia MMM membuka peluang kepada Malaysia untuk meneroka kerjasama lebih kukuh dengan Indonesia melalui Dewan Pers dalam usaha mempertingkatkan profesionalisme kewartawanan serta pembangunan industri media kedua-dua negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata Dewan Pers Indonesia yang wujud lebih 5 dekad lalu mempunyai pengalaman luas dalam memperkukuh standard profesionalisme kewartawanan di Republik itu. Ni Ching berkata beliau optimis perubahan MMM memberi peluang kepada Malaysia untuk mempelajari pengalaman Dewan Pers sambil membuka ruang kerjasama erat antara kedua-dua institusi ini. Dewan Pers merupakan badan kawal selia kendiri media di Indonesia yang berperanan melindungi kebebasan media, memantau pematuhan etika kewartawanan serta mengendalikan aduan orang ramai terhadap organisasi media. Beliau turut menyentuh mengenai dana inovasi media diumumkan kerajaan Malaysia baru-baru ini berjumlah 30 juta ringgit bertujuan membantu organisasi media tempatan menghadapi perubahan lanskap digital dan pengiklanan yang kini banyak beralih kepada platform global seperti Google dan Meta. Saya rasa cabaran yang dihadapi oleh pengamal media kat Indonesia sebenarnya sangat-sangat similar denganlah cabaran yang dihadapi oleh wartawan kami di Malaysia. Kita di sini nampak bahawa pengamal media juga menghadapi cabaran dari segi advertising expenditure dan juga AI dan sebagainya. Dan jugalah disebut olehlah Menteri Koordinator sebagai perasmi tadi bahawa media perlulah menjadi penjenis informasi dan bukanlah pembuat kebisingan. Beliau ditemui ketika sesi dialog bersama Ketua-Ketua Pengarang Media Indonesia dan pemimpin ISWAMI di Banten, Indonesia. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin, Ketua Pengarang bernama Arura Judura Raj, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Hamzah Ishak dan Presiden ISWAMI Malaysia Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman. Ni Ching yang tiba di Jakarta pada Ahad berada di ibu negara Indonesia itu bagi lawatan kerja selama 3 hari dan antara lain dijadual bertemu rakan sejawat Nezar Patria hari ini. Sementara itu beliau menjemput ketua-ketua pengarang media Indonesia untuk hadir ke sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang akan diadakan di Pulau Pinang pada 13 Jun depan.